inilah tempat untuk anda melayan perasaan. Ini tempat untuk kita lepak tengok TV. Okay. Inilah tempat anda nak minum kopi dan juga basuh cawan kopi. So ni ruang untuk basuh baju. Tak sedia baju kat sini pun boleh. Ruang untuk membetulkan tudung atau untuk berehat ataupun duduk sini untuk dengar gosip. Untuk melakukan pelaburan. Oh. Ini bilik kedua untuk anak-anak. Takut. Ini boleh dijadikan sebagai bilik wardrobe ataupun bilik bekerja. Sambil-sambil tengok muka sendiri. Bilik pelaburan nombor 2. Sekali dengan shower.